Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuatilta Channel, guys. So, hari ni abang nak share dekat korang beberapa item yang abang baru dapatkan untuk motosikal abang. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Ses. Hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers pemula, guys. Seperti abang cakapkan tadi, hari ni abang nak share dekat korang beberapa item yang abang dapatkan, barang-barang yang murah tetapi menampakkan look motosikal kita outstanding, guys. Jom kita tengok. So alright guys, jom abang tunjuk dekat korang beberapa item yang abang dapatkan untuk motosikal abang kali ni. So item-item dia memang sangat simple dan harga dia pun memang sangat berpatutan. Dia bukan performance part, tapi at least dia boleh bagi sedikit kelainan pada motosikal korang, guys. So jom kita tengok. Yang pertama abang dapatkan adalah benda ni, guys. So benda ni abang dapatkan di AliExpress. Yang ni dia macam cover minyak brake tu lah, kan, apa nama dia. Aduh, tak tengok pula apa nama. So dia material dia macam fabric, kain ya. Tapi bila korang letak kat sini dengan ada stitching yang berwarna merah, stitching warna merah, dan tulisan S1000 kat sini ada warna putih 1000. So memang nampak blend lah. Okey, yang ni yang pertama abang dapatkan. Yang ni korang jangan tengok ini. Yang ni kalau korang tengok, tak tahulah kenapa jadi sampai macam ni, guys. Nanti abang nak buang je lah ni. Habis dah. Mungkin basuh kot, basuh kan. Okey, so item yang kedua, abang dapatkan oil engine punya cap. Yang ni CNC aluminium. So nak blend dekat kawasan enjin ni, jadi adalah warna merah kat sini, kan. Korang tengok kat sini ada warna merah, kat sini ada merah-merah sikit, kan. So kalau tengok dalam jarak yang agak jauh ni, dia menampakkan look enjin cover korang ni dia outstanding sikit lah daripada biasa tu warna hitam, kan. So bila masuk warna ni, dia memang blend nice lah, guys. So blend nice. So abang dapatkan oil cap, engine cap ni dekat AliExpress juga. Tengoklah, kalau ada link abang akan letak nanti dekat ruang description kat bawah, guys.
So dah 2 item abang dapatkan. So maybe kau nak tanya harga lah. So yang tu dia datang set. Untuk minyak brand punya cover tu dia datang set, harga dia tak sampai RM8, RM7 lebih kalau tak silap abang. Untuk engine oil cap, harga dia dalam RM29 macam tu lah. So yang ni optional lah, terpulang lah kat korang. Kalau korang nak pakai brand Lighttech tu macam dalam 200, brand Alpha Racing pun dalam 200 lebih, ada yang 300. So yang ni sebagai aksesori, bukan untuk performance parts. Abang rasa cukup dengan harga ni nak menampakkan look motosikal lebih menarik guys. So banyak barang-barang yang mahal, tapi yang ni saja abang letak sebagai aksesori ya guys. So yang ni juga kalau korang perasan, yang ni abang dah update dekat previous video. So yang ni adalah untuk pilihan passenger punya penutup lah. So dia nampak akan lebih nampak nice dekat bahagian sini guys. So dia tutup jadi tak nampaklah lompong dekat bahagian bawah. Bila korang dah tak pakai tempat pemijak kaki dekat bahagian bawah guys, tak nampak lah kan. So which is dia blend juga dengan warna merah. So look so gorgeous guys. Untuk pilihan passenger punya cover tu guys, abang beli dalam harga tak sampai RM100. Nanti tengoklah, kalau ada peluang abang akan letak nanti dekat ruangan description dia punya link. Okay, so item seterusnya, so kita cepat-cepat sikit lah, abang ada kerja ini. Adalah fork. Jadi bukan protector lah, jadi macam fork yang bila korang travel, korang punya fork turun kat bawah, korang boleh dapat dia punya orang cakap jarak berapa banyak dia turun waktu korang buat braking lah, hard braking ataupun soft brake lah. So korang boleh tengok nanti dia punya adjustment ataupun dia punya travel berapa banyak turun bila korang buat hard braking. So korang boleh nampak lah nanti dekat sini kan dia akan turun lah bila korang brake. So selain pada kegunaan tu, abang letakkan dia sebagai aksesori juga, supaya di bahagian forks ni dia nampak juga ada warna blend warna merah kat situ, which is akan nampak lebih nice lah guys kan. Ok, untuk harga benda ni guys, dalam 20 lebih, tak sampai RM30. Dia material dia CNC juga. Lepas tu dia ada badge dekat sini S1000R kan. Nampakkan look motosikal korang akan nampak lebih awesome guys. Ok, seterusnya abang dapatkan juga satu cover untuk minyak brake master pump dekat bahagian atas ni guys, which is sama dengan bawah. Dia datang satu set, ada stitching warna merah dan S1000 tu ada warna putih. Menampakkan di bahagian atas ni juga dia blend cukup nampak garang lah. Dan harga dia macam tadi abang cakap, harga dia tak sampai RM10, dia dapat dua, atas satu bawah satu. Selain daripada bagi nampakkan look yang bagus, tapi kalaulah ada leaking minyak brake korang kat sini, of course benda ni dapat tapis dulu, dia tak merecit dan sebagainya lah. So yang ni abang rasa memang sangat menarik bila ada dekat motor guys. Okey, seterusnya adalah item di bahagian meter juga, dah naik ke atas kan. So yang ni adalah meter protector. So abang ada pakai juga macam tempered glass dekat dia punya meter. Lepas tu sekarang ni abang masukkan meter protector dekat bahagian depan dia. So which is dia adalah aluminium CNC, finishing dia very well, very good. Kemas cantik dan sebagainya. Abang ambil kosong dan abang lekat satu bash M dekat depan ni, nak menampakkan look dia lebih ada simetri dengan motosikal abang. Dan kalau korang tengok dari segi fitment dia pun memang kemas guys, memang kemas lah. So kat sini pun korang boleh nampak lah dia ada blend sikit warna merah kat bahagian atas. So tak nampak lah bosan sangat kan motosikal abang kan. Dan oil tank cap abang juga, abang ambil dia punya penutup ni juga warna merah guys, which is nampak ada simetri guys. So alright guys, last for not least, ada satu item lagi yang abang dapatkan, yang abang rasa memang item ni bila kita masukkan dekat motosikal, dia menampakkan sesuatu yang berbeza di bahagian bawah. Tak tahulah, dulu tak pernah tengok benda-benda macam ni, tapi sekarang ni macam-macam barang yang diorang buat
nak bagi ada aksesori yang korang boleh buang duit, yang korang boleh tambah dekat motosikal korang, tapi menampakkan look motosikal korang lebih gorgeous guys. So abang dapatkan satu yang ni, dia panggil lah kan, dia panggil ABS sensor protector guard. So dia duduk dekat sini. Walaupun dia kecil ya guys, dia duduk dekat ABS sensor, tapi bila korang letak, korang nampak dia ada banyak warna lah. Dia ada warna biru, dia ada warna hitam, dia ada warna gold dan sebagainya. Tengoklah kesesuaian kalau korang punya motosikal tu kan, korang nak main warna apa kan. Macam abang ada banyak main warna biru dengan merah, tapi berat kepada merah lah, sebab abang punya strike kan warna merah kan. So abang beratkan warna merah banyak. Dan tak lupa warna biru tu, sebab kalau korang tengok macam Racing Footrest daripada M Performance Girlies, dia memang warna biru. Pedok stand ada warna biru. So adalah sedikit item yang abang main warna biru lah kan, macam logo BMW warna biru kan. Dan selain daripada tu, performance part dia warna merah ni memang dia bagi nampak naik lah. Tambah pula bila ada Brembo kat sini, font yang warna merah, so abang masuk sini merah. Fog protector kat sini ada warna merah. So kat meter kan, so korang tengok kat meter. Lepas tu penutup ni, abang punya oil tank cap untuk gas ada merah. Passenger punya foot pad punya penutup ada merah. So lagi apa tu, kat bawah tu kalau korang tengok, rantai punya adjustment tu pun warna merah kan. Tu ada stiker sikit warna merah. Lepas tu penutup minyak enjin warna merah. Lepas tu abang ada buat stripe kat sini sikit warna merah kan. Kalau tengok depan pun nampak blend dia macam mana kan. So kalau tengok di bahagian belakang ni warna merah. So dia punya untuk valve, untuk Brembo tu abang letak warna biru. So dia blend kat sini biru sikit, dia ada merah. Hell punya steel braided abang tukar warna merah. And then samalah kita punya sistem monoshock belakang pun warna merah kan. Lepas tu abang tukar TST punya lampu brake pun ada ring warna merah. So dia blend dengan stiker juga kat situ. Lepas tu Louis Motor abang punya seat pun abang masuk warna merah. Akrapovic punya periaga pun ada logo warna merah kat situ kan. Logo exhaust pun ada warna merah. Racing Footrest warna biru. Kalau tengok exhaust pipe Akrapovic titanium Evolution line, so dia blend juga warna biru kat situ kan. So nampak nice lah kalau tengok dekat. Braking system daripada Girlies ataupun M Performance punya, korang tengok pun ada stitching warna biru kat sini kan, warna biru. So blend lah, blend warna motor dengan warna yang abang main lah. Kalau korang tengok kat sini betul-betul memang korang akan nampak lah warna yang abang main tu mostly banyak warna merah daripada warna biru guys. Tapi adalah bagi ada blend sikit, so tak nampak terlalu membosankan. Kalau kata satu warna yang korang main kan, so ada blend sikit beberapa warna, dia menaikkan look motosikal korang guys. So alright guys, itulah abang rasa perkongsian abang untuk korang untuk hari ni punya konten. So tak adalah banyak kan, beberapa aksesori item yang kecil-kecil ya, harga pun tak mahal, abang pun beli dekat AliExpress ya. Yang penting material dia adalah CNC aluminium guys. Satu, dia tak karat, dia ringan, dia lightweight. Lepas tu finishing dia gunakan mesin CNC. Kemas, harga berpatutan. Dan yang ni bukanlah guna untuk performance part, dia sekadar aksesori nak menambah look motosikal korang supaya nampak lebih kemas guys. Tak tahulah apa pendapat korang tentang motosikal abang, cuba komen di ruang komen di bawah. Dan apa lagi item yang korang rasa perlu abang letakkan di motosikal ni juga, korang boleh suggest abang. Kemungkinan akan abang letak di video yang akan datang guys. So besok bakal ada ride ke Perlis. Maybe akan ada konten juga yang abang ride ke Perlis kali ni. Dan ride kali ni katanya lebih daripada 40 biji akan sertai pelbagai jenis motosikal. Tak kisah motor cup ke, skuter ke, superbike ke, sportbike ke. At least motosikal tu dua roda,
welcome to join guys. So abang rasa itulah sedikit konten abang untuk hari ni. Harap korang enjoy. Seperti biasa, korang yang baru singgah kat channel abang nak ajak korang follow abang dulu di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Kuatalita Channel. Bye guys.